Geng, nak masuk rumah baru tak? New House ada buat untuk Hari Raya Aidilfitri punya jualan tau. Nampak? Dia nak jual harga yang mampu milik, berkualiti dan berbaloi untuk korang. Mari ikut aku. Kalau cerita pasal meja makan, aku suka yang ni. Nampak ni? Crystal marble. Ada kilat-kilat tau kalau kena lampu. Lepas tu dia ada 6 kerusi. Korang nak jimat nak jimat kau ambil yang ni. Marble ni. Nampak? 6 kerusi boleh duduk dengan family. Harga dia 1390 je kayu ni baru 599 je. Ada 4 kursi biasa, 1 kursi panjang dia bagi. Yang ini paling berbaloi bagi aku tau. Corner sofa ni. Kau tengok 7 orang boleh duduk ni. Nampak? Lepas tu fabric dia ni. Ni kalau kucing korang ke garuk ke tak ada masalah ni. Dia mesra haiwan. Kau tengok ni 2. Ini 3. Lepas tu dia ada R ni. R ni dia boleh relax lah. Kalau korang nak rebah ke nak apa ke. Dengan harga 2390 je. L shape sofa dengan harga 1690. Ada 4 stol di kanan dia, nampak? Stol ni boleh simpan dalam tau. Boleh simpan dalam. Kalau nak best lagi, L shape yang ini. Dia easy clean tau. Kalau air tumpah senang kau nak bersihkan. Dengan harga 1890. Ada ni nampak box kiri dengan kanan. Ini dia sofa 2, 3 dengan harga 1990 je. Yang penting sofa ni easy clean. Sofa yang jenis macam ni dia ada 3 seater, harga dia 890 je tau. Yang ini double decker tau. Kau tengok ada tangga lagi naik. Dekat atas tu single, tilam queen, tilam single. Orang cakap boleh tidur 4 orang. Harga dia satu set ni baru 2790 je. Rasa nak ada katil queen yang ada storage kat bawah ni, kau boleh pilih yang ni. Harga dia baru 999 je. Katil saja. Katil kanak-kanak ni kau boleh dapat daripada harga 799 tau. Banyak pilihan, nampak? Macam-macam kau boleh pilih. Ni brand daripada Australia, kau tahu tak? Harga dia 2390. Beli satu tilam, percuma satu tilam. Tengok. Bantal pun dapat 2 biji. Nampak? Kalau kau nak rasa yang harga berbaloi, berkualiti, kau boleh ambil yang ni. Yang ni spring mattress tau. Tebal dia 12 inci. Dia bagi kau bantal, kau beli satu 1490, percuma lagi satu tilam. Berbaloi-baloi kan. Korang mesti nak yang set-set kan. Kita ada satu katil, almari besar ni, almari solek dan juga side table ni, dia bagi harga 3990 je, nampak? Nak jimat lagi? Nak jimat lagi ada yang ini. Harga dia one set ni baru 2990. Kau dapat almari, kau dapat katil queen ni, dapat meja side ni dengan almari solek. Nampak? Berbaloi kan? Kalau kau pindah rumah baru kan, kau mesti nak beli combo kan. Ini 3 tilam 1699. Jimat. Untuk katil pula, harga dia baru 299. Kau boleh pilih warna tau. Kat sini ada 10 colour ni. Kau pilih lah mana kau nak untuk katil ni. Sofa dia semua kau boleh pilih colour, nampak? Macam-macam warna ada. Semuanya cantik-cantik kat sini kan. Untuk sofa kau boleh pilih warna. Meja makan pula boleh mix and match. Barang berkualiti tapi mampu milik untuk hari raya. Apa lagi, jomlah ke New House.